Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Korang, serabut lah pula rambut ni. Tak, sebenarnya Nadia saja-saja nak pakai rambut macam ni sebab nak nampak kelainan. Tak nak nampak sama je, nanti korang bosan kan. Okey, ada jugalah, ada jugalah yang komen, kau ni tiru Kak Iqbal Noor ke? Sebenarnya Nadia baru-baru nak buat video. Jadi kita nak buat video kita kaku-kaku, lidah keras. Jadi Nadia ambil video-video dari Iqbal Noor, konsep dia. Nadia cuba praktiskan diri supaya Nadia lebih pandai bercakap. Nadia ada karakter sendiri. Bila Nadia rasa confident nak buat video, so Nadia akan cari identiti sendiri lah. Maksudnya bukan nak tiru. Iqbal Noor tu adalah idola saya juga dalam buat YouTube dan buat konten. Kalau macam dia tu tiru Iqbal Noor lah, nak macam Iqbal Noor lah tu. Tak macam ni. Cerita dia memang perlu meniru dulu. Kita perlu meniru dalam membuat sesuatu supaya kita dapat menaikkan keyakinan diri. Orang yang tak faham akan rasa macam Nadia tiru. Tapi tak apa. Minta maaf lah kalau rasa macam Nadia meniru Iqbal Noor ke apa. Dia cuma nak praktis, nak cakap. Sebab kita ni jarang cakap depan kamera. Tapi memang minat nak buat konten, cuma jarang bercakap depan kamera. Jadi kita bila on je kamera, nak cakap apa. So by the way, Nadia tak akan buat lah macam Iqbal Noor lagi lepas ni. So Nadia akan cuba lainkan sikit lah identiti Nadia, okay? So macam korang yang dah baca di thumbnail dan juga title, hari ni Nadia nak buat macam biasa, kita akan buat reaction chat seram daripada Nashaks Official YouTube channel. Video dia memang best-best, konten dia memang best-best. Korang boleh follow dan subscribe juga konten dia. Walaupun sebenarnya dia dah lama tak upload konten, rasanya dah 3 tahun dia senyap. So kita cubalah menaikkan balik konten dia. Mana tahu lepas ni dia buat konten baru pula. So tanpa membuang masa, jom kita start. Dia WhatsApp dengan Nurin. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Balkis? Kau kat mana? Aku kat kedai mamak. Okey korang, sorry. Untuk pengetahuan korang, tajuk chat seram hari ni adalah akibat terlanggar pocong. Jom kita tengok. Akibat kau langgar gula-gula tu, apa jadi? Astaghfirullahalazim. Buat apa kat situ? Lepak ke? Kau boleh pula tanya buat apa lagi? Beli makanan lah, ish. Lah, member tanya je pun. Marah betul. Oh. Kenapa? Nak kirim ke? Kau nak hantar kat rumah aku ke? Boleh je. Alang-alang kau nak hantar makanan kat rumah aku tu, kau boleh lah. Kau boleh tak? Tolong datang ambil aku sekali. Ambil kau kat mana? Alah, kat tempat kerja aku. Kan kau selalunya naik Grab. Tiba-tiba suruh aku pergi ambil, kenapa? Alah, alang-alang dah kau nak hantar makanan kat rumah aku tu, ambil lah aku sekali. Okay, faham? So, dia suruh kawan dia ambil dulu dekat tempat kerja. Lepas tu, hantar dia balik rumah. Sekali dengan makanan. Macam tu. Mesti ada sesuatu ni. Kau nak prank aku kan? Tak adalah, aku cuma nak jimat duit je. Lah, member pun. Dah lah kawan dia tolong kirimkan makanan. Lepas tu nak suruh kawan dia hantar balik rumah pula. Oh, patutlah pandai kau dia dah kenal kawan dia macam mana. Yelah, nanti aku ambil kau. Ni kau nak makan apa? Belikan aku nasi goreng kampung biasa. Lagi? Tak ada dah kot, jimat bajet. Faham? Ish, kau ni nak makan kat diri sendiri pun nak jimat ke? Dunia sekarang kena jimat cermat baru kaya. Oh, kawan dia nak kaya. Makan nasi goreng kampung je. Lepas tu suruh member dia hantar. Ish, ya ke jimat boleh jadi kaya? Setahu aku, kau tak kaya-kaya pun. Nak kaya kena sabar. Yelah,
Nanti kalau dah kaya jangan lupa kat aku pula. Jangan lupa member kalau kaya. Ish, tak adalah. Mana boleh lupa. Nanti kalau aku dah kaya, aku belanja kau air kosong 10 gelas. Lah, air kosong je. Rezeki jangan ditolak. Kau ni macam-macam lah. Makin dilayan, makin menjadi-jadi. Relax lah. Aku gurau je. Yelah. Weh, kelakar lah. Ting-tong tu dua-dua ni masuk air. Aku tunggu kau kat sini tau. Cepat sikit. Yelah. Lepas siap makan, aku terus pergi ambil kau. Serabut lah rambut ni. Okey. Jangan lupa nasi goreng aku tu. Wokis. Beberapa minit kemudian. Weh, Balkis. Mana kau? Nurin, sorry. Tadi bos aku dah hantar aku balik rumah dah. Aku lupa nak mesej kau. Lah pula Nurin ni. Dia sidai member dia. Alang kau ni, aku dah sampai sini baru kau nak bagi tahu. Sorry sangat-sangat. Yelah. Dah lah rumah aku jauh dengan tempat kerja. Kau. Dah lah rumah kau jauh dengan tempat kerja aku. Terbalik. Dah lah tempat kerja kau jauh dengan rumah aku. Aku cakap terbalik weh. Tak apalah makan angin malam-malam. Member dia ni dah lah sidai member. Makan ni apanya orang nak balik rumah penat. Lah sorry lah. Yelah. Kau beli tak nasi goreng aku kirim tadi? Tak beli. Majuk. Belilah. Nanti aku hantar lah. Mestilah dah beli. Thank you sayang kau. Elah, menyusah korang je kau ni. Ni taman aku boleh tak macam sunyi je jalan ni? Kejap. Ni teman aku boleh tak macam sunyi je jalan ni? Okey, faham. Aku call kau lah sebab aku tengah drive ni. Susah nak message sambil drive. Alah, malas lah nak call. Nanti adik aku bangun. Yelah tu. Sunyi gila jalan ni. Kau ikut jalan mana? Entahlah, aku ikut map je. Oh. Yelah, hati-hati. Weh, Balkis. Kenapa pula Nuri ni? Ya, kenapa? Aku macam terlanggar benda. Langgar apa pula kau ni? Aku macam terlanggar benda tapi tak tahu benda tu apa. Aku tengok kat cermin sisi. Kereta aku tu tak ada apa-apa pun. Kau langgar kucing kot. Kalau kucing mesti bunyi. Try kau turun cek kereta kau. Nanti sampai rumah lah aku cek. Takut aku nak turun kat sini. Okey lah weh, nanti aku sampai kat rumah aku mesej kau balik. Lepas tu nasi goreng yang aku suruh kau beli tu siapa nak hantar? Mungkin aku tak hantar nasi yang kau kirim tu sebab aku nak balik rumah terus. Lepas tu nak cek kereta aku tu. Aduh. Sorry weh. Tak apa. Okey. Okey, hati-hati. Ya. Beberapa minit kemudian. Balkis! Aku dah cek bawah kereta aku. Lepas tu macam mana? Kenapa? Ada darah dengan kain putih dekat bawah kereta aku. Dia datang terlanggar orang ke? Mana kain putih? Aku nampak darah je. Ni kain putih. Aku dah buang tadi kain tu duduk celah rem kereta aku. Serius ah?
Tak, maknanya dia langgar pocong tu. Pocong tu ada darah ke? Kau langgar apa tadi? Tak lah, aku tak tahu. Aku ingat aku langgar kucing. Tapi takkan kucing ada kain putih macam tu kan? Itulah aku pelik. Tantang kau langgar orang. Betul juga. Ish, takkanlah langgar orang. Aku kan dah cakap tengok aku langgar tu, aku tengok cermin sisi tak ada apa-apa. Ke kau langgar hantu? Ish, kau ni agak-agak lah. Jangan buat aku takut. Lepas tu kau langgar apa, ha? Tak lah, aku tak tahu. Tapi kan, kain putih tu macam kain kafan orang mati yang ikat kepala mayat tu. Masalahnya takkan orang mati hidup balik. Kau ni cuba fikir logik sikit. Janganlah nak takutkan aku. Aku rasa pagi esok baik kau pergi balik tengok apa benda yang kau langgar tu. Yelah, okeylah aku nak mandi lepas tu nak tidur. Yelah, bye. Bye. Beberapa jam kemudian, jam 1.07 pagi. Weh, Balkis. Tak. Tadi, apa dia ni? Abaikan. Sekejap sorry. Okay. Aku fast forward tadi. Okay, bye. Tak nak tengok tadi. Aku nampak macam ada. Okay. Ni. By the way, abaikan yang PM tu sebab tersalah. Korang anggap je AM. Oh. Ingat apa? Saya pun tak perasan awak. Balkis, weh. Kenapa? Tadi, aku nampak macam ada pocong kat rumah aku ni. Pocong? Aku cakap kuat sangat. Selama aku duduk kat sini, aku tak pernah pula nampak pocong. Kau nampak kat mana? Tadi, masa aku nak keluar bagi makan kucing, kan tiba-tiba, aku ternampak pocong tu duduk kat belakang kereta aku. Lepas tu, aku nampak dia tu, aku terus masuk bilik aku. Nasib baik tak pingsan. Aku dah penakut. Serius ada pocong kat mangkau. Serius, aku tak tipu. Aku rasakan benda yang kau langgar tu pocong lah. Tapi kenapa dia datang rumah aku? Entahlah. Tadi kain putih tu kau letak mana? Ada? Kenapa? Kau simpan ke? Lah, sebab aku nak pergi buat report dan kain tu boleh jadi bahan bukti kan? Kau simpan kain tu kat mana? Kat dalam rumah aku lah. Baik kau buang kain tu. Tapi, kenapa benda tu bukti kan? Aku rasa sebab kain tu lah pocong tu datang mangkau. Ish, takkanlah. Macam mana kau tahu? Lah, kau tak tahu ke? Kita kan tak boleh sekali simpan atau ambil kain orang mati. Tapi takkan tadi aku langgar tu mayat. Ya kot, sebab kalau tak kenapa pocong tu datang cari kau? Lepas tu macam mana? Aku kena pulangkan balik ke kain tu? Macam ni lah. Baik kau hantar balik kain tu kat tempat yang kau langgar tu. Tapi aku takut lah nak pergi sorang-sorang. Kau taman aku boleh tak? Nanti aku pergi ambil kau. Boleh je. Member ni memang bagus lah sporting kan. Teman je member. Okey, jap. Aku siap dulu. Okey. Jap. Balkis. Ya, apa? Pocong tu ada kat dalam rumah aku. Hey!
OMG, serius lah. Macam mana ni weh? Macam mana aku nak hantar kain tu? Weh, dia nak datang bilik aku. Tolong weh. Okey, kau jangan panik. Kau tarik nafas dulu. Tunggu biar aku datang mangkau, lepas tu baru kita pergi hantar kain tu semua. Sama-sama. Kau nak hantar naik apa? Tak apa. Kau suruh jiran aku yang hantar. Hang cepat sikit, aku takut. Okey. Balkis, tolong. Bocor tu depan aku. Kau sampai main masak lagi, bocor depan kau. Aku tak nak tengok. Astaghfirullahalazim. Tolong. Balkis. Sabar. Ya Allah, tolong selamatkanlah kawan aku ni. Setelah itu Nurin diselamatkan oleh Balkis dan Balkis membawanya ke rumah Ustaz. Setelah kejadian tersebut, Nurin tidak lagi keluar rumah. Ya, aku tak baca habis lah. Apalah.